Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada penonton-penonton yang dihormati. Bertemu lagi kita dalam rancangan TV Pusat Sumber Segar. Pada hari ini, kita akan membincangkan satu topik iaitu bahan digital memperkasa pendidikan negara. Saya Rahul Singgil dan saya merupakan wartawan anda pada hari ini. Saya bersekolah di salah sebuah sekolah di daerah Gombak. Marilah kita bersama-sama menyelami kebaikan-kebaikan bahan digital dalam memperkasakan pendidikan negara. Adakah anda terfikir apa itu bahan digital? Bahan digital merujuk kepada sebarang kandungan atau sumber pembelajaran yang disimpan, diproses dan diakses dalam bentuk digital menggunakan peranti elektronik seperti komputer, telefon pintar dan tablet. Bahan ini boleh merangkumi pelbagai format seperti teks digital, animasi, simulasi interaktif dan e-buku. Mari kita lihat kepada kepentingan bahan digital. Antaranya, mudah diakses dan fleksibel. Seterusnya, bahan digital juga meningkatkan kemahiran teknologi para pelajar. Bahan digital juga mewujudkan proses pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Kesannya, para pelajar lebih tertumpu kepada pelajaran mereka. Pada era pemodenan ini, pihak kerajaan telah membangunkan sistem D5 2.0 sebagai pelantar untuk memakmurkan bidang pendidikan di Malaysia. D5 merupakan sebuah platform pembelajaran digital KPM yang diperkenalkan sejak tahun 2019 dan dinamakan D5 pada tahun 2020. Setiap pelajar yang memiliki akaun D5 akan diberikan ID D5 khas yang dikenali sebagai MOE yang bermaksud Ministry of Education iaitu Kementerian Pendidikan. Ini merupakan salah satu contohnya. Mesti anda nak mengetahui keistimewaan D5 2.0 kan? Antara keistimewaannya adalah ia mempunyai pelbagai aplikasi menarik. Sebagai contohnya, kecerdasan buatan yang dikenali sebagai AI. Terdiri daripada ChatGPT, Cloud AI, Conquer AI dan lain-lain lagi. Selain daripada kecerdasan buatan, D5 2.0 juga mempunyai Google. Aplikasi Google merangkumi YouTube, email, Google Documents dan sebagainya. Selain daripada itu, D5 2.0 juga mempunyai kelebihan-kelebihan yang lain. Sebagai umpamanya, pembangunan profesional untuk guru-guru di Malaysia. Selain itu, meningkatkan lebih ramai murid dalam proses pembelajaran dan murid memberi tumpuan yang sepenuhnya dalam pembelajaran mereka. Tambahan pula, ia mengurangkan kos pendidikan juga. Sebagai ringkasnya, bahan digital memainkan peranan yang amat signifikan dalam memperkasakan pendidikan negara dengan mewujudkan proses pembelajaran yang lebih interaktif. Penggunaan bahan digital membolehkan para pelajar memahami kemahiran pada abad ke-21. Sebagai misalnya, pemikiran kritis dan juga penyelesaian masalah. Bahan digital mampu melahirkan generasi yang lebih berwawasan dan intelektual. Bak kata peribahasa Melayu, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Saya susun 10 jari dengan pengharapan yang sangat tinggi agar pendidikan negara terus meningkat dengan pesat seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Burung tempur terbang ke sana, hinggap sebentar di dahan tua. Pendidikan maju, rakyat berjaya, membina negara makmur sentosa. Saya Rahul Singgil melaporkan kepada anda. Sekian, jumpa lagi.